dapat penumpang dah. Baca dua. Cicilan itu ke tibu lah. Ada ke dibayar cicilan itu. Kau sewa sama dia mah? Dipancung bang-bangnya dipasung lagi. Angkot pak. Ni lah. Pas mana? Angin hari pak. Ni. Pasal bisa pancang aman tu. Tapi angin nggak pak ya? Ya. Aman dah? Belum jalan pantu oleh pak. Kaman japi anak sekolah pak. Pena tu lah. Yo. Di mana tu? Mas sekolah Patang ya. Di Takik Ijuang tu ya pak. Jual dia. TK Sandi pak. TK Sandi namanya. Kau apa dia pecah talur ni kau? Kok pesa ke pak? Banyak pe pak mah. Iya. Banyak pesan aplikasi ya. Mudah-mudahan ada dapat. Cuma aku baru apa pecah talur tu ah. Yang iko pak. Apa tu dah? Disyukuri saya lah pak. Rezeki itu kan Allah yang makia pak. Betul. Jam tangan mah lupa lah. Ambo ada anak mah pak. Ayo, tu bahaya dah. Bodoh lah tu nanyo tu. Awak tak panggil deh guru anak awak pak. Anak awak cerdik mana, pintar mana asyik pak. Padi lo nak sana tiwaknya. Kalau anak pintar kau tahu apa pak? Ayo nak doa yang panggil ke sekolah pak. Sudah tu, bapak yang panggil pak. Iyo. Dek kai batanyo, punya guru batanyo tadi. Tu. Tuh, bukan banyak orang yang hadir di sini tuh mah. Anak TK tuh sampai 10 orang, tak 30 orang kawannya tuh. Kau jadi nak apa kau TK baru kau? Ya, tapi cerdiknya luar biasa. Iya. Tu? Cerdik lah dari awak sekete. Iya, aku tahu lah semua. Tu? Kali nemu apa dengan nak? Itulah ayam gua kalau ke pelanggan nomor 1 gua dah. Kurang-kurang sekete engkau kan tak hal nak. Kalau untuk baca talur aku cincai lah. Anak awak tuh cerdik mana ya pak? Jadi ada guru katanya tadi. Ayo tanya tu dah. Modeko tanya guru tu pak. Sia nantakan tu tadi tunjuk tangan awak. Awak tu. Ayolah dalang. Wah, gini kok. Jauh lah ya. Iya, lain lu gerahnya. Bang ada. Tindak kata kajai tuh, yolah parah udah, ayolah dah. Aku mesti kejar mobil itu. Aku sopirnya. Udah mak, wah apa aku? Udah tuh